datang untuk appointment. Sebelum ni saya dah pernah datang lah kat sini. Bawa IC tak? Bawa, sekejap. Sekejap ya, saya cari. Rekod awak tak ada lah dekat sini. Baik, tapi sebelum ni memang saya rawat kat sini je. Sekejap ya, saya cari balik. Saya tak jumpa lah rekod awak. Boleh tak awak ikut saya jumpa doktor? Okey, boleh. Ya? Ada sakit nak buat rawatan. Mana satu ya? Oh, bukan yang dah pernah datang ke? Ya doktor, tapi rekod lama dia susah saya nak cari. Sistem tengah problem. Kalau macam ni susah lah saya nak tentukan rawatan. Tak apa, bawa dia masuk dulu. Apa ya? Saya selalu tadi kepala dan juga penat. Dulu kan saya datang sini, doktor cakap saya ada tekanan darah tinggi. Oh, sebab saya dah selalu mula cek tapi tak ada dekat sini. Cik ada ingat tak nasihat atau rawatan yang cik jumpa dengan doktor sebelum ni? Saya tak ingat, sebab tu saya datang sebelum nak sambung rawatan. Oh, sebab saya tak boleh nak bagi keputusan. Saya takut berdiri. Kejap, saya minta kerana tolong cek. Cik Ki? Ya, doktor. Boleh tak awak tolong carikan rekod dia ni? Kejap, saya try cari. Saya dah buka website baru. Saya sedang IC sakit. Doktor, semua rekod lama ada lah. Tanda rawatan, catatan doktor sebelum ni, bacaan tekanan darah. Cuba tunjukkan. Ni lah. Kita sehari tu. Sekarang saya dah nampak semua rekod pesakit. Untuk pekerja, mereka boleh tekan butang login here. Lepas tu, sistem akan paparkan ruangan login ID dan password. Setiap pekerja perlu masukkan maklumat login masing-masing untuk masuk ke dalam sistem. Selepas kerani berjaya log masuk menggunakan ID dan kata laluan yang sah, sistem akan memaparkan menu kerani. Di dalam menu ini, terdapat beberapa fungsi utama dalam sistem. Pada bahagian profil kerani digunakan untuk mengemaskini maklumat profil mereka. Antara maklumat yang boleh dikemaskini ialah nombor telefon dan alamat bagi memastikan data sentiasa terkini. Apabila berjaya mengemaskini, alert pun akan muncul. Selain itu, kerani juga boleh melakukan penukaran kata laluan. Sistem membenarkan kerani untuk menukar kata laluan lama kepada kata laluan baru. Bagi memudahkan pengguna, sistem menyediakan butang ikon mata yang membolehkan kerani melihat kata laluan yang dimasukkan semasa proses penukaran dilakukan. Seterusnya, pada menu pekerja, kerani boleh menambah pekerja baru dengan mengisi semua maklumat pekerja yang diperlukan ke dalam sistem. Selain itu, kerana juga mempunyai kebenaran untuk menghapuskan rekod pekerja dengan memasukkan nombor kad pengenalan pekerja tersebut. Apabila pekerja berjaya dihapuskan, alert akan keluar. Bagi menu pesakit, kerani bertanggungjawab untuk mendaftarkan pesakit baru dengan menekan butang tambah pesakit dan mengisi maklumat pesakit yang diperlukan. Kerani juga boleh mengemaskini maklumat pesakit sedia ada dengan memasukkan nombor IC pesakit dan menekan butang cari. Sistem akan memaparkan maklumat pesakit dan kerani boleh mengubah data yang diperlukan. Akhir sekali, dalam menu pesakit juga, kerani dibenarkan untuk menghapuskan rekod pesakit yang tidak diperlukan dengan memasukkan nombor IC pesakit tersebut. Seterusnya ialah menu rawatan yang digunakan oleh kerani. Di bahagian ini, kerani akan daftarkan rawatan untuk pesakit yang akan datang. Kerani juga akan tetapkan pesakit tersebut kepada doktor yang sedia ada dan masukkan aduan atau penyakit yang diberitahu oleh pesakit. Bila semua maklumat dah lengkap, kerani hanya perlu tekan simpan rawatan. Kemudian, pop-up rawatan berjaya direkodkan akan dipaparkan. Untuk menu laporan pula, kerani boleh gunakan bahagian ini untuk melihat maklumat pekerja. Kerani boleh pilih laporan berdasarkan jawatan pekerja. Antara maklumat yang dipaparkan adalah nombor IC, nama, jantina, nombor telefon, tarikh lahir, alamat dan juga login ID. Selain itu, kerani juga boleh lihat senarai semua pesakit yang berdaftar dalam sistem.
Kerani boleh pilih tarikh pendaftaran untuk lihat laporan pesakit ikut tarikh tertentu. Seterusnya, kita pergi ke menu doktor pula. Pertama sekali, doktor perlu memasukkan login ID dan password. Sebagai contoh, saya letak login ID Rohayu51 dan passwordnya 1234. Selepas dah berjaya login, ia akan masuk dalam menu doktor. Doktor pula boleh mengemaskini maklumat profil seperti nombor telefon dan alamat untuk memastikan maklumat doktor sentiasa terkini dalam sistem. Contohnya, saya kemaskini alamat doktor daripada Kuala Terengganu kepada Bangi dan simpan perubahan. Bila tekan simpan, ia akan update alamat terbaru doktor ke dalam sistem. Seterusnya, doktor juga boleh menukar kata laluan mereka sendiri bagi tujuan keselamatan akaun. Letak password lama doktor iaitu 1234. Tukarkan kepada password baru. Contohnya, saya letak 123456 dan sahkan password baru. Tekan kemaskini password dan ia akan simpan password terbaru ke dalam sistem. Untuk laporan semua rawatan, ia akan paparkan laporan semua rawatan yang dah direkodkan oleh doktor. Laporan ini dapat memudahkan doktor untuk lihat sejarah rawatan secara keseluruhan. Untuk laporan rawatan mengikut pesakit, doktor perlu masukkan nombor IC pesakit. Bila rekod dah ditemui, sistem akan paparkan laporan rawatan pesakit. Seterusnya, kita pergi ke menu rawatan. Menu rawatan ini doktor untuk mengurus rawatan pesakit yang datang ke klinik. Untuk update rawatan pesakit, doktor perlu masukkan ID rawatan. Contoh, saya letak ID rawatannya 5 dan apabila tekan cari, ia akan bolehkan doktor untuk memaskini maklumat rawatan pesakit iaitu penyakit yang dialami. Di sini, saya tambah pesakit itu mengalami batuk-batuk. Tekan simpan kemaskini dan ia akan simpan penyakit yang baharu ke dalam sistem. Seterusnya, beri ubat kepada pesakit. Selepas rawatan, doktor boleh menetapkan ubat yang perlu diberi kepada pesakit melalui sistem. Mula-mula letak ID rawatan iaitu 5, pilih ubat, contohnya ubat batuk. Bila dah pilih ubat, harga akan dipaparkan secara terus. Kuantiti 1, jumlah harga masih sama kerana hanya ambil satu kuantiti ubat. Doktor boleh memberikan panduan cara guna ubat kepada pesakit juga supaya pesakit tidak keliru. Bila tekan tambah ubat, doktor diberi pilihan untuk klik selesai ataupun tambah ubat seterusnya. Untuk tambah ubat kedua, doktor hanya perlu pilih ubat yang dimahukan, masukkan kuantiti dan cara guna ubat. Setelah itu, tekan selesai dan dapat lihat laporan rawatan doktor. Seterusnya, laporan rawatan mengikut doktor. Laporan rawatan ini dipaparkan semua pesakit yang telah dirawat oleh doktor yang bertugas. Itu sahaja untuk menu doktor. Kita pergi ke menu farmasi pula. Mula-mula, masukkan login ID dan masukkan password. Bila tekan login, dia akan pergi ke menu farmasi. Melalui menu profil farmasi, pihak farmasi boleh mengemaskini maklumat profil seperti nombor phone dan alamat. Lepas dah tukar alamat, kita tekan kemaskini. Lepas tu, dia akan keluar profil farmasi berjaya dikemaskini. Seterusnya, profil farmasi juga menyediakan fungsi untuk menukar kata laluan bagi tujuan keselamatan. Pengguna perlu masukkan kata laluan yang lama dan masukkan kata laluan yang baru, dan pengguna perlu membuat pengesahan kata laluan tersebut. Lepas dah tekan kemaskini, dia akan keluar kata laluan berjaya dikemaskini. Melalui menu ubat pula, antara fungsi yang disediakan ialah tambah ubat, iaitu menambah ubat baharu yang belum terdapat dalam sistem. Mula-mula, masukkan kod ubat dan nama ubat. Pilih kategori, letakkan harga dan tetapkan kuantiti yang perlu. Tekan simpan dan akan keluar ubat berjaya ditambah. Seterusnya, kemaskini ubat iaitu mengemaskini maklumat ubat sedia ada. Mula-mula pilih ubat yang perlu dikemaskini. Kita akan kemaskinikan harga dia, dan apabila dah kemaskini harga, dia akan keluar maklumat ubat berjaya dikemaskini. Lepas tu, hapus ubat untuk menghapus ubat yang tidak perlu digantikan lagi. Pilih ubat yang nak hapus. Bila tekan hapus, dia akan keluar anda pasti nak hapus. Bila dah pasti, tekan OK dan dia akan keluar ubat berjaya dihapuskan. Jadi bila kita dah tekan OK, ubat yang kita hapus tadi dah tak ada. Untuk tambah stok ubat pula ialah untuk menambah stok bagi ubat yang telah ada. Pilih ubat dan tetapkan kuantiti yang perlu ditambah. Lepas tu tekan tambah stok dan dia akan keluar stok ubat berjaya ditambah. Di laporan semua ubat, sistem akan paparkan senarai lengkap semua ubat yang ada dalam klinik. Kita boleh lihat kod ubat, nama ubat, kategori, harga dan kuantiti. Di laporan ubat ikut kategori pula, ubat-ubat disusun ikut jenis atau kategori masing-masing. Sebagai contoh, ubat demam, ubat selesema, ubat antibiotik, ubat saraf dan ubat tahan sakit. Ini memudahkan farmasi semak stok ikut kategori dengan cepat. Secara keseluruhan, menu laporan ubat ini bantu klinik pantau semua stok ubat dengan mudah dan tersusun. Untuk bahagian bayaran, sistem akan paparkan senarai pesakit yang masih dalam status proses. Bila farmasi klik pada butang bayar, sistem akan keluarkan jumlah keseluruhan bayaran termasuk ubat yang diambil oleh pesakit. Lepas bayaran disahkan oleh pihak farmasi, status bayaran akan bertukar kepada proses kepada selesai. Bila bayaran dah selesai, maklumat pesakit tersebut akan dipaparkan dalam laporan bayaran, iaitu senarai pesakit yang telah membuat bayaran. Untuk bayaran report, laporan ini lebih fokus kepada bahagian kewangan. Ia digunakan untuk melihat jumlah kutipan bayaran klinik dalam tempoh masa tertentu. Semua data bayaran ini disimpan dalam sistem untuk rujukan dan rekod kewangan klinik.
Pihak farmasi hanya perlu masukkan tarikh mula dan tarikh tamat untuk semak jumlah kutipan bayaran dalam tempoh yang dipilih. Sekarang ikut ni, tekanan darah tinggi cik masih lagi tinggi. Jadi hari ni kita akan buat rawat sesuai lah. Alhamdulillah, supaya doktor dapat tengok rekod lama saja. Inilah kelebihan web apps. Walaupun pesakit tak guna sistem, kami sebagai doktor boleh buat keputusan dengan lebih cepat. Cik, tengok ni, saya dah nampak rawatan pesakit ni dalam sistem. Kalau macam next time pesakit tu perlukan ubat atau rawatan, semua dah boleh selaraskan dah. Semua departmen guna sistem yang sama, jadi tak confuse lagi lah. Betul. Saya rasa lagi yakin nak buat rawatan kat sini sebab tak payah bagi maklumat peribadi banyak kali. Web apps ni bantu kami untuk jaga privasi pesakit. Kerja kita pun jadi lebih cepat, tak perlu cari file lama. Dari semua maklumat yang saya dapatkan di sini,